Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita ada satu fuel pump untuk Ford Ranger, Commercial fuel pump. Kita akan buka untuk servis dan aku akan leraikan fuel pump ni lah. Untuk fuel pump ni dia ada 3 pelanja, jadi kita akan buka semua sekali pelanja-pelanja tu. Ini temperature sensor dia, dan satu lagi SCV valve. Kita buka semua dulu, kemudian kita akan cabutkan bahagian oil pump tu keluar daripada fuel pump. Kemudian aku akan tunjuk macam mana nak buka bahagian klip tengah tu, sebab dia kena pakai jack. Okay, sebelum tu kita cabutkan satu set dulu keluar daripada fuel pump ni. Okay, dan bahagian dalam ni hanya tinggal ring cam dengan shaft dia sahaja. Dan ada last sekali, ada satu pressure valve kat bawah ni, kena buka. Okay, ini bahagian yang kita kena jack dan baru boleh kita cabut klip dia. Kalau kita terus buka dia akan terpelanting lah, sebab ada 2 spring wasir ni untuk tekan o-ring dekat dalam tu. Kat dalam ni tak banyak barang, cuma ada satu gear untuk oil pump dia. Untuk check aje lah kita buka ni, tengok ada makan ke, patah ke, pecah ke. Okay, kita dah bukakan semua. Jadi untuk next video kita akan buat pemasangan semula.